kepada RM2,841 pada tahun 2024, iaitu peningkatan sebanyak 3.23%. Ini menggambarkan berlakunya peningkatan kos sara hidup isi rumah di Terengganu yang berpunca daripada tekanan inflasi. Walaupun berlaku peningkatan kepada paras PJK negeri, tetapi insiden kemiskinan mutlak di negeri ini menunjukkan trend penurunan daripada 6.2% pada tahun 2022 kepada 4.8% pada tahun 2024. Ini menggambarkan keberkesanan dasar dan inisiatif kerajaan dalam membasmi kemiskinan. Beta mengharapkan agar usaha berterusan ini akan terus dilaksana bagi memastikan tak ada rakyat yang masih tercicir dan dibelenggu kemiskinan. Institusi keluarga merupakan tanjang utama dalam struktur sosial yang berfungsi sebagai medium untuk memenuhi keperluan sosial, ekonomi dan psikologi individu. Indeks kesejahteraan rakyat negeri Terengganu bagi tahun 2024 di bawah subkomposit sosial juga menunjukkan berlaku penurunan 0.5% berbanding 2023. Ini menunjukkan institusi keluarga yang tidak seimbang boleh menjadi punca kepada masalah yang lebih besar seperti masalah sosial dan lain-lain. Kestabilan institusi keluarga serta work-life balance perlu dititik beratkan kerana ianya boleh menjadi halangan dalam menggerakkan hubungan kekeluargaan di samping cabaran penggunaan gadget seawal usia kanak-kanak yang semakin membimbangkan. Institusi keluarga yang utuh berfungsi sebagai jambatan interaksi yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mental, pencegah kepada masalah sosial dan melahirkan golongan belia yang berkualiti. Bagi mengukuhkan institusi keluarga, juga kediaman yang selesa adalah elemen penting dalam kehidupan sosial rakyat. Kerajaan negeri telah membina 12,559 unit rumah mampu milik di negeri Terengganu dari tahun 2018 hingga Januari 2026. Sebanyak 3,798 unit berada di peringkat perancangan. Indikator perumahan di dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat menunjukkan berlaku penurunan 1.9% pada tahun 2024 berbanding 2023. Antara faktor yang mempengaruhi peratusan penurunan ini adalah antaranya keupayaan untuk memiliki kediaman yang semakin berkurang dan jumlah penawaran unit rumah kepada bilangan isi rumah B40. Beta berharap usaha untuk menyediakan kemudahan kediaman yang baik dan selesa akan dipergiatkan dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat untuk jangka masa panjang, terutama bagi golongan berpendapatan rendah. Tunjang pentadbiran sesebuah negeri dan negara adalah perkhidmatan awam. Pentadbiran masa kini berhadapan dengan cabaran untuk kekal relevan di tengah-tengah kebatasan perubahan teknologi dan tuntutan rakyat yang semakin tinggi. Aspek kecekapan penyampaian, perkhidmatan, integriti dan karena
Birokrasi merupakan isu-isu yang sering dibincangkan oleh masyarakat. Birokrasi dahulunya sinonim dengan proses manual yang perlahan kini mengalami transformasi melalui penerapan kecerdasan buatan AI. Otomasi tugas rutin dan mengurangkan campur tangan manusia dalam urusan teknikal membolehkan proses kelulusan lebih pantas dan tepat. Usaha meningkatkan kecekapan dan mengurangkan birokrasi perlu sentiasa dibuat supaya penyampaian perkhidmatan lebih berkesan. Beta menyarankan agar peningkatan kecekapan perlu fokus kepada pemodenan pengurusan prestasi tinggi dan penipuan kepada rakyat. Malaysia ini menduduki tangga ke-54 dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI pada tahun 2025 berbanding kedudukan ke-57 pada tahun 2024 daripada 180 buah negara. Ini jelas membuktikan bahawa usaha pencegahan anti-rasuah, tindakan penguatkuasaan dan komitmen tadbir urus ke arah pemerkasaan integriti diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sukacita ingin beta tekankan di sini bahawa aspek integriti hendaklah kekal sebagai tunjang utama dalam pentadbiran hari ini agar kepercayaan awam terus kukuh. Ia bukan sekadar prinsip moral tetapi menjadi asas kepada kepercayaan rakyat, keberkesanan pentadbiran dan imej kerajaan secara keseluruhan. Inilah nilai yang perlu terus disemai demi melahirkan perkhidmatan awam yang berwibawa, berdaya saing dan dihormati. Penerapan nilai-nilai etika bukan sekadar di atas kertas, malah perlu diterapkan melalui budaya kerja yang telus di setiap peringkat organisasi. Beta menyuruh agar inisiatif bagi meningkatkan integriti perlu diperbanyakkan untuk membentuk dan melahirkan budaya integriti yang tinggi. Beta juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penjawat awam di atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perkhidmatan terbaik serta memastikan segala perancangan kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat. Beta juga ingin menyuruh seluruh rakyat agar sentiasa mengekalkan perpaduan dan kerjasama walaupun terdapat perbezaan pendapat. Kesejahteraan negeri perlu dijaga serta dikekalkan dari sebarang anasir yang boleh menggugat keharmonian rakyat. Akhirnya, beta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyat dan negeri Terengganu Darul Iman akan terus dilindungi serta sentiasa melimpahkan rahmat-Nya dan kerajaan beta di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar agar terus maju seiring dengan matlamat mencapai negeri maju berkat sejahtera 2030. Dengan lafaz mulia, Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan sukacitanya merasmikan istiadat pembukaan persidangan penggal keempat Dewan Undangan Negeri Terengganu yang ke-15 tahun 2026. Selamat bersindang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.